Hari ni, saya nak bawa awak semua pergi Pesta Buku Negeri Sembilan 2026. Kenapa? Awak ada lesen ke? Tak ada. Okey, turun. Ya, sikit pun. Hello guys, bersama Aisyah. Sekarang ni kita nak pergi Pesta Buku Negeri Sembilan. Saya rasa sangat excited sebab tak pernah pergi Pesta Buku sebelum ni. Ni first time. Korang pula kita akan interview kawan kita. Hani. Saya nak cari buku yang cover dia cantik sangat. Wow, kenapa ni? Kenapa? Sebab boleh. Jangan jawab. Dah agak dah. Okay. Siapa tu? Dia. Kalau saya nak cari buku yang nipis lah. Kenapa? Sebab senang nak habis baca. Okay. Bijak. So, tu je. Bye-bye. Jumpa nanti. Jumpa nanti. Bye-bye. Kami dah sampai. Yeay! Jom! Mari kita tengok apa yang menarik di Pesta Buku Negeri Sembilan 2026. Bye! Cepat! Tak boleh lah korang. Banyak sangat tengok ni. Banyak black box ni. Setibanya kami di Pesta Buku, memang meriah. Di mana-mana sahaja terdapat gerai buku yang dipenuhi pengunjung. Dari buku cerita dan novel sehinggalah komik, buku fakta dan bahan rujukan, semuanya ada di sini. Patutlah ramai yang datang. Memang rambang mata dia buatnya. Banyaknya pilihan buku. Saya nak beli buku ni. Yang ni pula komik. Sekarang saya nak tanya kawan saya. Kalau diberi RM20, dia nak beli apa? Kalau saya nak beli komik lah. Saya nak buku yang dia agak lawak. Dan kalau saya pula nak novel yang tebal-tebal. Barulah puas baca. Sama saya sekarang ialah salah seorang pengunjung. Apakah pendapat awak tentang pesta buku ini? Pada pendapat saya, program ini sangat menarik dan menyeronokkan kerana terdapat banyak buku yang menarik dan menyeronokkan. Terima kasih. Sama. Misi cari buku selesai. Selain pelbagai pilihan buku, terdapat juga banyak aktiviti menarik untuk disertai. Jadi, kalau anda belum datang lagi, Masih sempat untuk berkunjung bersama keluarga dan rakan-rakan.